Macam mana nak mohon TVET? Ini soalan yang berkaitan dengan program-program kemahiran berkaitan dengan TVET. Alhamdulillah sekarang ini ramai dah student-student kita dah nampak dah. Selain pada belajar akademik, boleh juga sambung kemahiran bergantung kepada minat dan juga skill yang ada lah. So untuk adik ini yang soalan berkaitan dengan macam mana nak mohon TVET, ada beberapa cara untuk anda mohon TVET. Dan saya nak terangkan sedikit berkaitan dengan TVET ni. Dekat Malaysia ni banyak agensi ataupun kementerian di bawahnya ada institusi TVET yang menganjurkan ataupun menawarkan program-program berkaitan dengan kemahiran. Salah satunya adalah Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia. Itu antara salah satunya. Dan untuk maklumat anda, untuk di bawah Kementerian Sumber Manusia, dia ada JPK. Dan macam mana untuk anda nak mohon program-program berkaitan dengan TVET dekat Malaysia ni, anda boleh pergi ke UP_TVET. Anda pergi search UP_TVET dan anda daftar dekat situ. Dan dekat situ ada perdana dan fleksi. Perdana tu institusi awam. Fleksi institusi swasta. So anda boleh pilih cari bidang yang anda minat. Itu salah satunya cara untuk anda mohon TVET. Yang kedua, ada juga program-program TVET yang dianjurkan oleh universiti. Ada juga ditanjurkan oleh kolej-kolej swasta. Bergantung kepada program-program yang ditawarkan lah. Dan anda boleh tengok antara salah satu, kalau institusi pengajian tinggi awam, anda tengok dekat Politeknik. Kat situ pun ada juga antara salah satu institusi yang menawarkan program TVET. Ada juga universiti yang menawarkan program TVET. Siap ada fakulti TVET juga. Okey, dan itu yang kedua. Yang ketiga adalah macam mana untuk anda nak daftar. Anda cari bidang anda nak, anda cari kolej itu dan anda boleh terus ke daftar ke program di kolej tersebut. Antara salah satunya adalah Funnel Evo College, di mana anda boleh apply terus ke Funnel Evo College ataupun melalui UP_TVET. Kepada mak ayah yang sedang mencari tempat untuk anak-anak belajar, saya nak ajak kepada anda, terutamanya mak ayah, bawa anak-anak sekali ke Funnel Evo College. Di mana Funnel Evo College adalah satu institusi TVET di mana menawarkan bidang-bidang digital dan juga teknologi. Di mana bidang ini sekarang menjadi pilihan majikan. Sekiranya anda nak tahu tentang Funnel Evo College dan nak datang ke sesi taklimat dan temuda Funnel Evo College, klik link di bio saya untuk anda dapat maklumat lanjut. Dan kami akan hantar surat jemputan untuk anda ke sesi taklimat kami.